Hampir 50% populasi dunia ni akan rabun jauh. Oh, separuh lah. Ya, betul. Separuh hartan dunia ni akan Okey. bukan kecil menyangka lah. Betul. Kalau contohlah anak kita ni dia dah limitkan dah penggunaan handphone. Tapi dia suka baca novel. Okey. Dia tak suka main dekat luar. Ha. Sama juga. Oh, boleh juga Boleh juga, power pun tetap tekan naik. Oh, ada atas. So kalau mana-mana parents ataupun kedai yang tidak mengambil langkah berjaga untuk mengawal rabun jauh anak-anak tu, boleh kena saman. Oh, boleh ke? Nah, nanti kita cerita bagi kita lah langkah-langkah. Assalamualaikum dan hai semua. Okay. Selamat datang ke Sembang Kia by Hanisa Authentic. Podcast tempat kita sembang pasal mata secara santai. Tapi yang penting isi dia sampai. Yes. Dan hari ni kita nak sentuh sedikit lah pasal satu topik yang sangat dekat dengan parents dan anak-anak kita. Which is soalan yang kami selalu dengar dan hampir setiap minggu akan dengar di kita punya practice kita. Ya, betul. So apa itu Aiman selalunya kita dengar? Soalan lah yang paling common kita dengar is kenapa power anak saya naik setiap tahun? Yeah. Dan soalan yang lagi bahaya tu, normal ke rabun ni naik setiap tahun? Betul? Okey Aiman. Ya. So kita jujur je lah ni punya viewers. Memang ramai ke parents yang rasa benda ni normal kan? Ya, betul. Kebanyakan parents yang datang dia rasa alah budak ni membesar. Memanglah power dia naik. Ya, betul. Memang waktu kanak-kanak membesar memang power dia akan naik lah. Okey. Tapi kita kena bezakan power yang naik tu antara rabun yang normal kenaikan dia tu ataupun rabun jauh tu naik dia tu progress tu terlampau cepat. Oh. Progress itu jumlah kenaikan antara tahun tu itu kita kena bantau lah senang. Okay. Dan sekarang ni pun kes makin banyak kan? Betul? Ramai saya. So saya pernah baca artikel lah daripada WHO sendiri atau World Health Organization. Dia sendiri melaporkan yang menjelang 2050 hampir 50% populasi dunia ni akan rabun jauh. Oh, separuh lah. Ya, betul. Separuh hartan dunia ni akan bukan kecil menyangka lah. Betul. Sangat tu. Yelah kalau satu keluarga 6 orang, 3 orang dah pakai semata kan. Ya, betul. Sangat ramai lah. Ramai sangat tu. So, okay. Apa sebenarnya maksud myopia ataupun bahasa pasar dia rabun jauh. Tapi apa bahasa saintifik dia myopia? Apakah itu Aiman sebenarnya? Okay. So myopia ataupun rabun jauh ni adalah satu keadaan bila di mana bola mata kita tu terlampau panjang tau. Okay. So bila cahaya masuk dalam bola mata kita, image tu sepatutnya jatuh dekat belakang. Okay, sepatutnya dekat sini. Tapi instead of jatuh dekat belakang, dia jatuh dekat depan. So bila objek tu jauh, dia jatuh dekat depan, dia sampai dekat retina tu jadi besar lah and then menjadi kabur. So maksudnya macam bila kabur ni macam kamera tu tak boleh fokus, nak susah blur. Betul. So biasanya rabun jauh ni yelah sebab bila budak membesar pun bola mata pun akan memanjang lah. Cumanya ada kadar yang normal. Okay, kadar yang normal. So basically macam okay lah macam setahun tu kan. Biasanya berapa tempoh kenaikan tu ataupun power tu setahun tu macam sebanyak berapa? Macam kalau beratus-ratus kan. Kalau orang biasa tahu kan beratus-ratus apa semua. Tapi kalau setahun tu berapa sepatutnya lah? Okay. Sebenarnya kadar kenaikan yang sihat is seeloknya 25 ke 50 saja setahun naik. 25 lebih daripada tu dah tak sihat dah. Dah kira kadar yang tepat lah. Faham? So maksudnya kalau dalam setahun tu tiba-tiba naik dalam 200 itu tak bagus lah. Betul? Tak bagus. So kita kena check balik lah. Okay Aiman. Ya. So kenapa zaman sekarang ni budak-budak rabun
cepat sangat. So macam Aiman cakap sendiri tadi, setahun sepatutnya 25 ke 50 je naik. Okey. Tapi sekarang ni budak-budak setahun tu kadang-kadang boleh 100 ke 200 naik. So macam mana dia orang boleh sangat-sangat cepat naik? Okey. So, biasanya kalau zaman dulu, dia ada faktor utama adalah genetik tau. Tapi sekarang ni dia ada tambahan lagi 3. 3 faktor utama, which is yang first, screen time. Okey. Yang kedua adalah kurang outdoor activity. Okey, yang ketiga adalah kurang pencahayaan semula jadilah. Okey. So, kalau mengikut kajian di Australia dan Singapura menunjukkan kanak-kanak yang kurang daripada 2 jam buat aktiviti dekat luar setiap hari, risiko dia lebih tinggi untuk dapat myopia ataupun kenaikan tu lagi tinggilah. Ah, So maksudnya bukan semata-mata main handphone je lah. ya betul. Bukan. Kalau contohlah anak kita kita dah limitkan dah penggunaan handphone. Tapi dia suka baca novel. Okey. Dia tak suka main dekat luar. Ha. Sama juga. Oh boleh juga Boleh juga. Power pun tetap akan naik. Lepas tu kalau akan perasan, kalau budak-budak yang banyak kerja indoors atau macam waktu belajar dia tuition apa semua, yes, dia orang akan pakai kacamata. Tapi kalau macam pelajar yang balance, dia athlete and then rajin juga belajar, dia jaranglah pakai kacamata. Oh, maaf, kan? So maksudnya kita kena balance lah benda tu. Belajar pun belajar, okey, tapi outdoor activity pun kena bagi juga anak-anak yang betul lah. Betul. So selain daripada dia orang punya healthy lifestyle, so itu jugalah adalah cara-cara untuk mengawal myopia ni lah tuan-tuan perempuan ya. Ya, ada orang. Hmm. Okey, Ya. ini yang part yang parents nak sangat tahu ataupun parents kena tahu lebih sikit. Okey. Rabun tinggi tu. Rabun tinggi 500, 600, 700 kan. Bahaya ke untuk kanak-kanak? Okey, Man. Dia bahaya sebenarnya. Ah. Memang bahaya. Okey, mungkinlah waktu kanak-kanak tu kita tak nampak sangat dia punya ni. Tapi bila dia meningkat usia, risiko penyakit mata tu akan meningkat. Especially untuk siapa-siapa yang power dia atas 600 lah. Di antara penyakit yang dia boleh dapat is first is retinal detachment. Dia boleh dapat juga myopic glaucoma ataupun myopic makulopati. It's basically sebabkan tadi kita cakap bola mata panjang kan. Okay. Jadi bila panjang sangat, dia boleh menyebabkan lapisan retina tu koyak. So kalau ikut kajian pun, siapa-siapa punya kenaikan power tu setahun dalam 100, yes, complication dia akan melipat kali gandalah yang So maksudnya dia punya keburukan tu bukan sekadar macam rabun kabur sajalah. Tapi bila jangka masa yang panjang, betul. dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit lain lah. Seperti Aiman cakap tadi. Satu lagi keburukan is harga cermin dia mahal. Harga cermin tu kalau power yang tinggi, kalau nak yang selesa pakai memang menangis jugalah nak mengeluarkan duit itu. Ya betul. Tapi itulah the price we need to pay sebab kalau kita abaikan power rabun jauh anak-anak ni lah. Ya betul. In fact kalau Haikal nak tahulah kan, hari tu saya ada baca artikel satu dekat Singapura, dia nak menunjukkan pentingnya penjagaan untuk rabun jauh ni. Dia orang siap ada akta tau. Oh, ada akta. So kalau mana-mana parents ataupun kedai yang tidak mengambil langkah berjaga untuk mengawal rabun jauh anak-anak tu, boleh kena saman. Oh, boleh kena. Nanti kita cerita lagi detail lah langkah-langkah dia. Okey, disebabkan awak cakap dekat Singapura boleh dikenakan akta dan sebagainya kan. So, apa langkah-langkah sebenarnya untuk kita kawal kenaikan power ni, Aiman? Yelah, sebab satu macam parents fikir tukar spek setiap tahun pun macam dah cukup. Tapi sebenarnya tak sangat lah. Tak share. So, myopia management ni ataupun pengawalan labun jauh ni, kita nak kawal, kita bukan nak reversekan labun jauh tu kita nak kawal. Instead of naik 100 setiap tahun, dia naik 50 ataupun 25 sahaja. Okay? So, kita tak sewenang-wenang yang nak bagi
cermin bagi power tinggi semua tak. Okey. Benda tu semua ada, kita ambil kira faktor dia lah. Okey. So, okey, kalau kita Aiman cakap macam itu kan. So, option apa yang ada pada umumnya lah ataupun kalau kita punya Dekat praktis kita ni ah. okey, rasanya yang kita, dah amalkan sekarang, kita pun dah start program tu adalah first is, satu special lens yang design untuk kawal, rabun jauh tu. Dia menggunakan konsep DIMS, okey, ataupun peripheral focus lah. Yang kedua adalah orthokeratology. Orthokeratology ni adalah satu contact lens yang dipakai bila waktu tidur. So, maksudnya waktu tidur je pakai? Ya, sampai waktu tidur dah bangun siang, tak perlu pakai dah. And then dia dapat kawal lah rabun jauh tu. Okey. Yang ketiga adalah jenis cermin seolah-olah mimik design multifocal. Okey, dan yang keempat adalah atropine. Tapi atropine tu kena jumpa pakar mata, which is ophthalmologist lah, klinik pakar mata. Okey. So, berdasarkan tadi saya cerita ada dalam 4 kan? Ya, betul. Dia ada 4. Okey. Yang paling selamat lah, paling selamat is sebenarnya yang cermin mata tadi. Okey. Cermin mata sekarang ni banyak dah. Saya rasa hampir setiap brand hantar dekat luar sana ada provide ataupun option yang untuk kontrol rabun jauh anak-anak ni. Okey. So, kepada ibu bapa luar sana yang berminat, boleh datang ke praktis kami Hanis Optometry untuk dapatkan consultation daripada pihak optometrist dan pemeriksaan mata yang lengkap lah untuk kita kawal rabun jauh anak-anak tu. Okey. Sebab kenapa saya cakap dia paling selamat is sebab dia non-invasive. Ya, betul. Tidak perlu letak apa-apa pula kan mata tu. Kadang contact lens tu kena letak kan. Betul. Atropine pun kena letak je lah. Dia ubat lah basically atropine tu. Sebenarnya. Sebab kalau ikut research pun kan, okey, macam untuk cermin mata tu, dia punya kadar keberkesanan dia around 60% lah. 60%? Oh, Albuterol. Keberkesanan dia. Ya. Okey Aiman, saya ada apa macam terbaca lah. Contoh macam okey, ibu bapa tahun ni berduit. Tapi tiba-tiba tahun ni tak berduit pula. Adakah kalau daripada dia pakai apa nama kawalan tadi, special lens tu, okey, kalau tiba-tiba dia bertukar kepada ni, adakah dia punya bounce back tu ataupun myopia tu Naik. operation naik banyak? Okey. So, kalau ikutkan research juga, ini yang brand yang kami jual lah. Okey. Kalau ikutkan dia takkan ada rebound effect betul lah. Berbanding dengan cara-cara yang lain, contohlah apa tu? Atropine. Atropine tu rebound effect sangat tinggi. Okey, contohlah doktor bagi ubat tipis untuk kontrol. Okey. Contohlah maybe tahun pertama dia pakai. Tahun pertama okey, kita nampak kadar kenaikan dia 25 ke 50 saja. Tapi kalau once dia stop, next year dia boleh naik sampai 150 ke 200. Itu yang masukkan rebound tu. Yes, itu yang bahaya sebenarnya. Ada kemungkinan kau sekali pakailah. Ha. Cumanya kalau untuk cermin mata ni, okey, uh, kita kena ubah sekali lah ni habit sebenarnya. Okey. Sebab contohlah parents dah melabur duit bagi cermin mata special, tapi parents lepas tangan. Itu bukan bermakna oh saya dah melabur 2-3 ribu dah untuk anak saya ni. Okey. So biarlah saya malas nak jaga. Katil lens ni boleh kontrol tak? Habit is still number one. Habit number one factor. Okey. Okey man. So, kalaulah parents kata, "Tak apalah, nanti besar berhentilah power tu. Berhentilah menaik power tu." Kalau macam itu macam mana pula Aiman? Okey. Masalahnya nak tunggu besar tu lama. Okey. Progression ni paling cepat, maksudnya kadar kenaikan tu paling cepat berlaku waktu umur 6 ke 12 tahun tau. So kalau kita tunggu silap-silap dah terlambat dah. Waktu umur sekolah rendah tu yang paling penting lah. Jadi semakin tinggi power, okey, semakin tinggi risiko untuk dapat penyakit bila dah dewasa nanti. Okey Aiman. Ya.
Tu saya nak tanya lah, kalau kita dah tukar cerminan, cermin special, okey. So, apa habit yang kita perlu buat? So, kita tak boleh solely percayakan apa lens tu untuk membantu kita punya melambatkan myopia ni. Apa yang kita boleh ubah untuk budak-budak ya? Okay. So, biasanya untuk yang tips boleh amalkan adalah yang first is minimum 2 jam outdoor sehari. Okay. Lepas tu amalkan 20-20 terus. Okay. Kurangkan kerja jarak dekat terlampau lama. Okay. And then yang paling penting is pemeriksaan mata sekurang-kurangnya setahun sekali. Okay. So lagi penting, kalau anak tu dah komplain tu, jangan biar, bawalah pergi check. Okay. So kenapa tips ni kira yang macam penting lah sebenarnya, sebab dia berkait juga dengan faktor tadi. Yang saya macam first tadi is minimum 2 jam outdoor kan. Betul. So bila 2 jam outdoor ni kita dapat apa tu, cahaya matahari tu cukup lah. Dapat mengawal apa tu, pemanjangan bola mata tu. Okey, faham. So bila dapat mengawal, power pun tak naik lebih tinggi. Demikian. And then yang kedua is 20-20-20 rules kan. Okey, So yang itu is basically simple je. Okay, setiap 20 minit anak-anak kita buat kerja dekat. okey. Okay, suruh dia rehat selama 20 saat, tengok benda yang jarak 20 kaki. So maksudnya dia buat kerja setengah jam, lepas tu rehat sekejap. Bagilah dia main dulu. Okay, bagi main rumah balik. Tapi jangan bagi main handphone. Ya, betul. Rehat kalau bagi main handphone, sama je. Sama. Lagi elok dia belajar je. Lagi elok dia belajar je. Okay. Okay. Lepas tu yang ketiga is kurangkan tempoh kerja dekat lah. Kalau contoh macam hobi dia suka melukis, balik dengan apa rule yang nombor 2 tu, 20-20-20 rules tu. Pastikan masa dia tak terlampau banyak sangat buat kerja dekat lah. Kalau macam saya dulu baca komik dengan novel. Itu yang silap. Saya kalau beli komik tu, saya dah habis lah. Beli pagi, malam habis. Kalau tak sempat habis, sampai subuh besok baca. Punyalah suka baca buku dulu kan. Betul. So yang terakhir adalah pemeriksaan mata. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Okay. Tapi yang pentingnya dekat sini, saya nak tekankan lah. Pemeriksaan mata ni bukan sekadar cek power saja tau kat sini. Ada satu lagi, kita panggil dia parameter yang penting untuk kita tahu risiko untuk rambun jauh dia tu. Which is panjang bola mata tu lah. Axial length. So axial length ni adalah panjang bola mata kita tu, kita kena ukur. Kita nak tengok okay, daripada tahun lepas ke tahun ni berapa pemanjangan dia. So kita dapat pantau benda tu lagi objektif lah sebenarnya berbanding dengan power. Power ni kadang-kadang budak ni kalau contohlah waktu petang power dia tinggi sikit. Betul. Pagi rendah sikit. Rendah sikit. So dia punya apa tu, bola mata tu panjang dia tu is more accurate lah. As an indicator nak tengok risiko untuk rambun jauh dia naik. Okay. Sama macam ni lah, kita timbang berat badan lah. Betul. Macam kita nak kontrol berat badan. Tim, kalau contohlah yang secara subjektif dia, kita tengok seluar. Betul. Seluar ni selonggar, okay lah dah. Betul. Dah kurus lah kan. Tapi tu bukan objectively true. Yes. So kita kena ada penimbang berat. Okay, tengok bulan lepas ke bulan ni berapa banyak kilo. Betul. So itulah juga yang kita panggil axial length. Dan cara untuk kita ukur tu menggunakan lens star yang ada di kita punya practice. Saya branch Senawang. Branch Senawang. Okay. So jadi siapa ibu bapa yang berminat, okay, at least lah kalau nak check mata dekat optometrist luar sana, pastikan practice optometrist tersebut ada alat untuk mengukur panjang bola mata. Lagi kita nampak graf dia tu macam mana, ya, lagi cantik gitu. Okey Aiman.
Untuk soalan seterusnya, ini saya tak tahulah mitos paling famous sekali. Kalau anak dia rabun sebenarnya, tapi kalau pakai spek awal contoh 5 tahun ke apa, buat power tu rabun lagi cepat. Betul ke? Tak betul tu. Oh, Salah betul ke? itu mitos paling merepek. Sebab Ah. rabun kita ni naik bukan sebab, rabun kita naik sebab struktur mata yang berubah. Ia kan disebabkan oleh cermin mata kita. Disebabkan macam cakap tadi lah faktor dia, sebab banyak buat kerja dekat sumber. Sebenarnya, kalau mengikut kajian, kalau kita tak pakai spek dengan power yang betul, in fact dia boleh mencepatkan lagi kenaikan power. Oh, faham. Kalau contohlah, parents pergi ke kedai tu, dia bagi power, contohlah power dia sebenarnya 100.5, tapi, praktis tersebut turunkan jadi dalam 75. Tak cukup. Power tu bila tak cukup, yes, dia akan lagi cepat naik lah. Bila tak cukup lagi cepat naik ah. Ya betul. Penting kita bagi power yang tepat, and then kita pantau setahun sekali lah. Okay. So Aiman, ada tak awak nak kongsi sikit tentang experience awak pernah handle customer-customer yang power naik cepat naik ni? Okay. Ada satu kes, ini di patient ni umur 7 tahun. Okey, Sorry, 8 tahun. Waktu datang dekat praktis kita, umur dia 8 tahun. okey. Dia datang-datang komplain dah kabur. Inilah, okay. So kalau ikutkan, waktu kita check tu, power dia yang baru is 475. Power spek lama 300 sahaja. Okay. 300. So jumlah kenaikan dia tu dalam masa setahun 175. Okey, banyak. Okay. Bila kita siasat, tanya parents semua, okay, dia ada apa tu, menjalani sekarang kita panggil dia homeschool lah. Homeschool, dia join online punya kelas. Okey. Dia online punya kelas, so dia bayangkan kalau macam budak-budak pergi sekolah, waktu dia tu maybe dah pukul 8 sampai pukul 1 macam tu kan. Okay. Itulah waktu dia tengok iPad dia. Oh, dia tengok iPad. So maksudnya memang dia banyak dengan apa, gadget-gadget. Okay. Yang buat lagi menarik kes ni is patient tersebut dia pernah jumpa doktor pakar mata, and then even on that time, customer still menggunakan atropine untuk control. Oh, guna Atropine ya. Okey. So kalau ikutkan research paper yang dulu, salah satu cara ataupun ways untuk kita control kenaikan power tu yang paling efektif sebenarnya ubat tetes mata tu. Tapi benda ni bukan over the counter boleh beli. Kena jumpa doktor dulu, pastikan anak-anak kita tak ada risiko lah untuk side effect tu. Okay. So bayangkan dia dah go cari yang paling efektif. Okay. Up to 70%, saya tak silap. Okay. So up to 70% sepatutnya dapat control lah. Tapi disebabkan habit tu dapat overcome dia punya cara pengawalan tu. Benda tu saya rasa is bagi tamparan jugalah. Macam terkejut, secara teorinya okey lah, maybe parents dia mampu. Tapi bila dah kes macam ni, parents datang pun terkejut. Saya dah bawa dia jumpa doktor. Dah habiskan banyak beribu-ribu dah duit. Betul. Bukan sikit-sikit Atropine tu besar ni, tapi mahal ya. Mahal So, benda ni is very concerning lah. Semuanya disebabkan gadget lah. Okay. Jadi itulah kepada ibu bapa di luar sana. Okay. Kalau dah buat cermin mata ataupun dah go for program pengawalan myopia ni, bukan bermakna ibu bapa boleh lepas tangan. Okay. Anda semua kena pantau penggunaan gadget satu. Okay. Dia punya spend time dia tu macam mana seharian. Ya. Lifestyle dia macam mana ni, betul. Banyak ke tak outdoor activity dia. Outdoor activity ni adalah faktor yang sangat-sangat ibu bapa sekarang abaikan. Betul. Sebab dia orang suka anak-anak dia orang belajar je. Tapi tak bagus sebenarnya. Betul. Cuma sekarang ni ibu bapa moden
tak nampak lagi benda tu. Yes. Ah, Itulah kita nak sampaikan ni ilmu ni. Okay? betul. Okey puan-puan. So, kalau anak rabun, jangan panik, jangan risau, tapi jangan juga kita ambil mudah. Yep. Okey? Okay, sebab rabun ni bukan sekadar isu anak kita nampak ke tak dalam kelas. Ya, betul. Ia isu kesihatan jangka panjang. Ya, betul. Okay. Jadi, kepada semua pendengar dah dapat ilmu tu, cubalah amalkan. Kalau rasa ilmu ni penting untuk anda share lah kepada semua para ibu bapa di luar sana. Okay. Share, like, subscribe, komen. Buatlah semua benda tu. Okay. Supaya ilmu ni dapat disebarkan lagi. Ya, betul. Okay. So, saya Haikal Farid. Okay. Saya Aiman Fitri. Okay. Optometrist daripada Hanizah Optometry. Ia mengucapkan selamat berpuasa. Okay. Jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum.